Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang cara untuk membuat rempeyek dengan menggunakan acuan kuih. Kat sini ada 3 jenis acuan kuih yang saya telah ubah suai, boleh guna untuk buat rempeyek. Yang ni acuan mini yang paling kecil sekali. Yang ni ukuran dia bahagian bawah dia ni 3.5 cm. Dan bila kita nak guna untuk buat rempeyek, kita kena letak tangkai lah supaya dulang ni dapat kita rendamkan dalam minyak panas. Senang sikit. Yang ni saiz paling kecil. Kemudian saya buat ada juga saiz yang besar sikit. Ni dia punya dulang asal dia ni. Ni ukuran dia sini bahagian bawah ni 5 cm. Kira pertengahan lah, 5 cm. Ini asalnya dulang dia. Lepas tu untuk senang untuk kita goreng, kita letakkan tangkai juga macam ni supaya kita boleh rendamkan atas dalam minyak. Ini saiz medium, saiz sederhana. Dan untuk saiz besar, saya try buat yang ini. Ini asalnya daripada acuan kuih juga ni. Ni untuk mini pizza punya acuan. Tapi saya buatkan tangkai dia dan juga kena buatkan frame dia macam ni supaya saya boleh letakkan dia jadi macam dulang macam ni. Ada tangkai dia dan ini dia punya acuan dia. Tapi yang ni saya buat hanya untuk 4 lah. Yang ni saiz dia besar. Ukuran bawah dia ni 7 cm. So maknanya kalau kita buat rempeyek, kita dapat rempeyek saiz besar. So saya akan tunjukkan cara untuk buat rempeyek menggunakan acuan ni. Tapi daripada tiga-tiga ni, yang paling suka yang saiz yang mini ni lah. Dia lebih simple dan lebih praktikal lah. Macam ni. So yang ni yang paling baik lah kalau kita nak buat rempeyek dengan menggunakan acuan kuih berbanding dengan dua yang lain ni. Saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat rempeyek dengan menggunakan acuan ni. Kita nak buat bancuhan. Ni tepung beras 250 gram campurkan dengan 50 gram tepung jagung. Letakkan sedikit garam, 1 biji telur, sedikit kapur. Kapur ni kita larutkan dulu. Ni 500 ml air. Kita tambah sikit lagi air dan boleh kita kacau. Kita tambah lagi air. Okey, hampir terlupa taruh 100 ml santan Lepas tu kita letakkan rempah ratus, 6 gram jintan putih, 6 gram jintan manis, 5 gram ketumbar kita tumbuk halus dan kita letak sini. Agak masih pekat, so kita habiskan semua air ni. So kita gunakan 500 ml air. Kalau seragam kita so kita dapat lebih kurang 1 liter bancuhan kita, adunan kita. Sekarang kita nak goreng, kita letakkan 20 hingga 30 gram serbuk ikan bilis Sekarang kita start nak goreng. Kita panaskan dulu acuan. Ini acuan dia. Kita letak kacang kat sini. Dan kita letakkan dalam acuan ni. Satu acuan kecil ni lebih kurang 1 sudu kecil lah. Kita letak kacang 1, 2, maksimum 3 lah. Ini kita letakkan atas wadi pula. Kita ambil acuan yang satu lagi tu, kita isi juga. Sekejap je isi dia ni, tak lama sangat.
memang laju lah. Dia mudah tanggal daripada acuan ni. Senang dia tak melekat. Dan kita kacau-kacau lah. Dia ada serata masak ni. Emping ini dah kuning masak. So kita boleh angkat. Ni hasil dia. Comel cantik kecil comel. Okay, adunan yang ini dah set kita boleh rendamkan di dalam minyak. So yang ni kita biarkan atas minyak. Yang ni kita boleh isi cantik dia ini dia tumpi koin yang kita hasilkan cantik kita stop isian acuan dia sebab dah banyak dalam kuali ni. Okay, ni dah masak, warna dia dah kuning-kuning kuning keperangan macam ni. Kita cut, teruskan minyak dia. Ni dia hasil dia cantik kan kita nak tengok hasil kalau kita guna tray yang midi ni tray midi ni dia banyak sikit volume dia. Okay, dah masak kita boleh angkat. Okay, ini dia tempeh saiz midi Okay, boleh sekejap sekali lah. Dia satu acuan ni satu sudu lah dia punya kuantiti ni. Pancuhan dia ni. Tu letakkan ikan bilis, kita letakkan kacang, biarkan dia lah, tak naik dia set dulu kan. Itulah. Yang ni dah masak dia dah perah.
Mudah dia. Dirimpit yang saiz besar sikit. Punya apa? Kuih yang kita hasilkan.